Assalamualaikum. Hari ni satu lagi bahan rare. Kita nak masak lah, makan lah. Ubi ni kita panggil, ada orang panggil ubi pikul pun ada, ubi tasbih pun ada. Lepas tu lagi orang panggil apa, banyak tempat banyak dia punya nama. Ada juga orang panggil ni ubi ganyong. Ubi ganyong, bukan ganyang. Ubi ganyong. Ubi pikul pun boleh orang panggil. Lepas tu ubi tasbih pun ada orang panggil sebab dia punya benih bunga tu macam biji-biji tasbih. Ganyong tu tak tahulah sebab apa. Lepas tu ada orang panggil ubi pikul sebab ubi ni bila tanam orang anggap macam berpikul-pikul boleh dapat dah. Dia memang banyak Dia macam pokok bunga tapi dia bila kita korek dalam banyak. Itu gambar orang panggil ubi pikul. Dia daun dia lebar, tepi-tepi tu merah, dia macam pokok apa, macam pokok kunyit dia kecil. Ini dia punya batang dia besar-besar. Ini dia punya ubi ni. Dia punya ubi ni dia selalu rebus pun boleh, buat pengat pun boleh. Ubi ni. Ini dia punya akar ni kena buang lah ni. Ini dia punya umbut. Batang ini batang dia lah. Batang dia punya ubi tak ada, tapi dia punya umbut kat sini lah. Pokok ni banyak orang gunakan tanam dia untuk pokok hiasan. Mungkin ada orang tahu, mungkin ada orang tak tahu yang makan ni kan. Tapi kita hari ni kita nak rebus, kita nak makan kan. Tapi kita kena buang dia punya inilah. Dia punya akar ni. Buang akar tu. Ini dia punya ubi ni. Ini batang dia yang muda ni. Ini umbut dia ni pun boleh makan ni. Serat atau bulu-bulu halus ni. Ini kalau kita buat tepung sagu bagus ni. Tengok serat halus ni. Kita rebus nak kena bubuh garam sikit lah. Kita pakai garam ni apa ni, garam bukit. Rock salt. Babi hutan dekat sini tinggi-tinggi tu. Ini ada punya selut badan dia bergeser dekat batang pokok ni. Berapa tinggi tu dia. Mau dekat 3 kaki apa. Ini sampai sini ini selut badan dia. Tinggi tu. Mau dekat apa ni, dekat 2 kaki tinggi tu. Sampai atas ni. Ini kawasan selut ni. Hari ni kita nak makan dengan kelapa. Ni kelapa mesin ni. Banyak
Banyak campur gula sikit, garam kasih sikit, taruh. Standby nak makan. Ini ya. Oh, sedap tu. Ubi ni dia serat dia banyak sikit lah, tapi dia memang sedap. Lemak lemak. Lepas tu campur dengan nyor pula makan, garam sikit, gula sikit. Dia serat dia. Ini dia punya serat dia. Tapi kalau yang muda tak banyak serat, ini dia tua sikit, dia banyak serat dia. Ini batang dia muda ni. Ni dia punya ni. Kita try makan dengan kelapa tengok. Lembut sikit. Alhamdulillah. Kita dah selesai dah makan tadi. Ubi tasbih ke, ada orang panggil. Apa ni, ubi pikui pun ada orang panggil, macam-macam nama lah. Dia sedap, tapi dia ada serat dia. Kalau yang tua banyak serat. Kalau yang muda tak banyak serat. Dia rasa lemak-lemak. Lepas tu manis. Cicah pula dengan kelapa parut. Kelapa mesin tadi tu. Sekarang mesinnya 28 sebiji. Sekarang mesin. Dia bukan dekat rebus. Nak goreng pun boleh. Goreng tepung pun boleh. Buat pengat pun boleh. Memang sedap. Dia banyak zat. Okey, apa pun alhamdulillah lah. Kita dah selesai satu lagi makanan rare. Okey, assalamualaikum dan salam horas.